Alright, this one kita punya salmon grill. Salmon grill lah? Ya, salmon grill. Oh, dapat 2 bang? Dapat 2. Betul, dapat 2. Berapa berat ni bang? Alright, untuk salmon grill kita, satu slice saja boleh pergi ke 250 gram. Alright, this one lemon dengan tomato grill. Ya, betul. Untuk kegilaan ramai untuk SK ni, untuk salmon grill dia, ini yang rahsia dia. Oh, ni apa? Lemon butter sauce kita. Oh, macam mana rasa dia bang? Rasa dia creamy, ada masam dan manis. Seumpama saya dengan abang. Saya manis lah. Ya, saya yang manis. Abang yang masam. Saya masam. Teruk. Alright, yang saya nak tabur ni, ini paslian ni untuk garnishing kita lah. Oh. Alright, baik. Inilah salmon grill kita. Dengan datang setengah kilo dengan berharga RM44.90. Ini asam pedas salmon kita. Asam pedas salmon bang? Ya. Yeah. Alright, this one dia punya look dia lah. Oh, pedas tu bang? Asam pedas pedas. Abang orang mana? Saya orang Melaka bang. Alright, untuk harga ni dengan salmon dia datang dengan 250 gram. Mana nak dapat dengan sebesar tapak tangan saya nak melayang kat muka abang ni. Set kita ni akan dapat sekian nasi lah dengan harga RM32.90. Salmon masak lemak. Dekat sini semua menu salmon bang? Alright, ni look dia lah. Pekat tu kuah dia bang. Ini memang pekat. Ini kalau dalam masak lemak mesti pedas juga lah kan? Pedas. Untuk salmon masak lemak kita ni dengan berat 250 gram dengan harga RM32.99, siap sekali dengan nasi. Menu dah siap. Oh, dah siap bang? Ya. Kedai kat mana bang? Alright, kalau abang nak cari kita orang, abang boleh buka abang punya Waze dia, abang boleh tulis District Kitchen Riverside dengan District Kitchen Container. Oh, ada 2 kedai lah? Ada 2 kedai. Alright, untuk kedai kita beroperasi hari-hari kecuali hari Isnin sahaja. Dan kita operasi daripada pukul 6 sampai pukul 12. District Kitchen, bring everyone together. Jemput makan abang.